Assalamualaikum semua. Hari ni kita nak sembang mengenai sejarah penulisan Sulalatus Salatin atau juga dikenali sebagai sejarah Melayu yang menjadi panduan dan rujukan utama kalau kita nak mengkaji tentang sejarah Melayu di Nusantara ini, khususnya sejarah Kesultanan Melaka dan Kesultanan Johor Riau. Secara umumnya, Sulalatus Salatin ini telah disusun oleh Bendahara Paduka Raja Tun Sri Lanang pada zaman kerajaan Sultan Alauddin Riayat Shah III, iaitu pada tahun 12 Rabiul Awal 1021 Hijrah bersamaan dengan 13 Mei 1612. Idea penyusunan Sulalatus Salatin ni bermula bila mana Tun Sri Lanang ni, atau nama sebenarnya Tun Muhammad bin Tun Ahmad, sedang duduk dalam satu majlis orang besar-besar Johor bersenda gurau. Dan pada ketika itu ada salah seorang pembesar Johor ini yang berkata, "Hamba dengar ada hikayat Melayu dibawa oleh orang dari Goa. Barang kita perbaiki kiranya dengan penuh istiadatnya, sudah tentu sejarah Melayu ini akan diketahui oleh anak cucu kita yang kemudian daripada kita, dan sudah tentu kita dapat memperingatkan mereka dan mereka akan beroleh faedah daripadanya." Tak lama setelah itu, datang kepada Tun Sri Lanang Seri Narawangsa yang bernama Tun Bambang, menjunjung titah yang di-Pertuan di Hilir ketika itu, Sultan Abdullah Ma'ayah Shah Ibni Sultan Ala Jalla Abdul Jalil Shah. Jadi baginda telah meminta supaya Tun Sri Lanang membuatkan baginda sebuah hikayat yang boleh menjadi rujukan kepada generasi akan datang. Setelah Tun Sri Lanang mendengar hal itu, maka Tun Sri Lanang pun berusahalah sedaya upaya menyusun hikayat Melayu ini dengan penuh ketekunan dan kerajinan, siang dan malam, sambil memohon petunjuk daripada Allah dan syafaat daripada Nabi supaya karya ini dapat dihasilkan dengan jayanya. Pada tahun berikutnya, pada tahun 1613, Kesultanan Johor Riau sedang mengalami perang tiga segi dengan Johor dan Aceh. Dan pada tahun 1613 itu, Johor telah ditawan dan seluruh kerabat diraja Johor, termasuklah Sultan dan Tun Sri Lanang sendiri, dibawa ke Aceh di bawah pemerintahan Kesultanan Aceh ketika itu, Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Tapi disebabkan kepandaian dan kecerdikan Tun Sri Lanang ketika itu, Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam telah melantik Tun Sri Lanang sebagai Ulu Balang ataupun Governor di wilayah Samalanga. Dan akhirnya setelah memerintah berpuluh tahun, maka Tun Sri Lanang pun meninggallah di sana. Begitulah riwayat penulisan sejarah Melayu Sulalatus Salatin, yakni bermaksud pertuturan raja-raja ataupun salah silah segala raja-raja.